Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Rafika Abdul Muttalib, pembentang dan penulis untuk kajian yang juga ditulis bersama-sama dengan Encik Mervin, Elias Hassan bin Saini dan juga Dr. Suhaizat bin Saifuddin yang bertajuk Analisis Perbandingan Kerangka Perundangan dan Pemakaian Keterangan Digital di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil di Malaysia. Sebagai pengenalan adalah penting untuk kami menerangkan betapa majunya teknologi maklumat pada masa kini dan kemajuan pesat teknologi maklumat dan komunikasi telah mengubah secara drastik landscape sistem perundangan di seluruh dunia. Dan sebenarnya perubahan ini semakin ketara bila pandemik COVID-19 melanda seluruh dunia dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di Malaysia ataupun PKP yang kita dah lama tak dengar, di mana kebebasan pergerakan fizikal adalah terhad. Dan Badan Kehakiman Malaysia juga telah menyesuaikan sistem teknologi maklumat dan komunikasi mereka, di mana untuk kes sivil dan kes komersial, sistem e-filing mahkamah terus beroperasi seperti biasa. Malah, pendengaran dan rayuan juga dijalankan secara dalam talian, seperti contoh melalui email, sistem e-review, persidangan video dan sesi penstreaman langsung. Dan selaras dengan arus teknologi ini juga, Mahkamah Syariah turut melaksanakan prosiding atas talian seperti yang digariskan di dalam garis panduan perbicaraan kes Mahkamah Syariah Negeri Sabah pada tahun 2021. Dan sejajar dengan perkembangan teknologi juga, dokumen elektronik sebenarnya banyak digunakan seperti contoh WhatsApp, email, online banking di mana kita lebih kerap menggunakan QR code contoh. Jadi sekiranya terdapat pertikaian, dokumen elektronik ini akan digunakan sebagai bahan bukti dalam prosiding mahkamah. Oleh itu sangat penting dan perlu untuk memastikan kebolehpercayaan dokumen digital di mahkamah untuk menentukan sama ada dokumen boleh diterima ataupun tidak sebagai alat bukti. Tambahan lagi dengan kewujudan deepfake iaitu kandungan digital seperti video, audio ataupun image yang telah dimanipulasi menggunakan algoritma AI yang canggih yang boleh menjejaskan ketulinan sesuatu bahan bukti yang berunsurkan digital. Alat bukti bersifat digital ini tidak dinafikan akan digunakan di kedua-dua mahkamah sivil maupun mahkamah syariah. Namun, perbezaan bidang kuasa di antara kedua-dua mahkamah ini membawa kepada perbezaan di dalam peraturan dan prinsip yang digunapakai dalam menilai kesahihan serta keberkredibilan keterangan digital. Mahkamah Sivil di seluruh Malaysia terikat dengan Akta Keterangan 1950 yang menggariskan secara spesifik bagi penerimaan dokumen digital. Sebaliknya, Mahkamah Syariah yang berlandaskan prinsip undang-undang Islam mempunyai pendekatan tersendiri dalam menilai keterangan, termasuk keperluan pematuhan kepada hukum syarak dan enakmen keterangan Mahkamah Syariah. Walau bagaimanapun, ada juga beberapa peruntukan di dalam Undang-Undang Mahkamah Syariah yang mengambil prinsip daripada sistem perundangan sivil sebagai panduan lalu disesuaikan dengan ajaran Islam melalui proses harmonisasi dan islamisasi perundangan. Namun, persoalan utama yang timbul adalah sejauh mana Mahkamah Syariah mengiktiraf dan menggunakan dokumen digital sebagai keterangan yang sah dan boleh diterima dalam prosiding perundangan. Okey, jadi kajian kami ini adalah bertujuan untuk menganalisis perbezaan dalam pemakaian keterangan dokumen digital di antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah dengan memberi tumpuan kepada peruntukan undang-undang yang terpakai dan proses perundangan yang diamalkan. Kajian kami ini menggunakan kaedah kualitatif dengan menganalisis dokumen di mana data yang dikumpulkan dibahagikan kepada dua jenis iaitu data prima dan data sekunder. Untuk data prima, peruntukan daripada enakmen keterangan Mahkamah Syariah di mana rujukan dibuat kepada enakmen keterangan Mahkamah Syariah Sabah 2004 dan Akta Keterangan 1950 dan kes-kes yang dilaporkan akan dikumpulkan
Dan untuk data sekunder pula, artikel, buku, jurnal dan dokumen rujukan yang berkaitan akan digunakan. Okey, di artikel kami sebenarnya lebih banyak lagi literature ataupun literatur, tetapi untuk presentation ini kami akan memfokuskan literature yang lebih utama. Contohnya untuk konsep dokumen digital, penggunaan dokumen digital di mahkamah dapat membantu membuktikan atau mensabitkan seseorang dalam sesuatu kes selain membebaskan individu yang tidak bersalah. Dan selaras dengan perubahan zaman, dokumen digital kini semakin menjadi rujukan utama dalam pelbagai urusan dan mula menggantikan dokumen tradisional seperti pen dan kertas saja. Dan untuk keterangan dokumen menurut perspektif Islam, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu. Dan ini adalah surah Al-Baqarah. Dan untuk seterusnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Okey, seterusnya adalah dapatan dan perbincangan di mana keterangan di Mahkamah Syariah Sabah adalah tertakluk di bawah enactment Keterangan Mahkamah Syariah Sabah 2004 yang berfungsi sebagai garis panduan utama dalam penentuan kebolehterimaan bukti dan kaedah pembuktian di Mahkamah Syariah. Walaupun enactment ini tidak memberikan perincian yang khusus mengenai definisi serta kebolehterimaan keterangan digital dari sudut prinsip syariah secara eksplisit, namun jelas bahawa bentuk keterangan tersebut memainkan peranan penting dalam proses pembuktian bagi kes-kes mal mahupun jenayah syariah. Peruntukan penting yang kami dapati yang menunjukkan pengiktirafan terhadap keterangan digital dapat dilihat di sini melalui tafsiran dokumen dan juga tafsiran komputer di mana apa-apa peranti bagi merekodkan, menyimpan, memproses, mendapatkan semula atau mengeluarkan maklumat. Dan juga terdapat misalan di mana di bawah definisi dokumen yang dengan jelas memperluaskan tafsiran kepada pelbagai bentuk maklumat digital. Dan juga terdapat contoh yang disenaraikan termasuk fotograf, komunikasi telefon, rakaman visual serta bahan-bahan yang dirakam, disimpan, diproses dan dikeluarkan oleh komputer. Dan yang lebih menarik lagi adalah huraian 3 di bawah Seksyen 49 Enactment di mana sesuatu dokumen yang dikeluarkan oleh komputer ialah keterangan prima. Dan huraian 3 ini adalah sangat signifikan di dalam konteks perundangan syariah moden kerana ia menunjukkan penerimaan prinsip digital authenticity dalam sistem kehakiman Islam di Malaysia, khususnya di Sabah. Dan ini bermaksud data atau dokumen yang dihasilkan terus oleh sistem komputer dianggap bukti asal ataupun primary evidence dan tidak lagi dikategorikan sebagai salinan yang memerlukan pengesahan tambahan. Seterusnya adalah kes-kes yang dilaporkan berkenaan dengan keterangan dokumen digital di Mahkamah Syariah di mana ketiga-tiga kes ini memperlihatkan trend penerimaan keterangan digital dalam sistem kehakiman syariah di Malaysia. Walaupun terdapat variasi dalam jenis bukti sama ada gambar, mesej digital ataupun rakaman video, mahkamah telah menunjukkan bahawa mereka tetap berpegang kepada prinsip bahawa bukti tersebut mesti disahkan, jelas sumbernya dan bebas daripada manipulasi. Dan yang paling menarik sekali adalah kes ketiga ini iaitu pendakwa Syari Negeri Selangor lawan Khalid bin Abdul Samad di mana 3 justifikasi utama telah diterangkan untuk penerimaan keterangan digital iaitu pertama,
Rakaman disahkan oleh saksi pendakwa sebagai individu yang merakam kejadian. Kedua, SP2 memberi keterangan bersumpah bahawa kamera dan sistem rakaman yang digunakan berfungsi dengan baik dan berada di bawah pengawasan beliau. Dan ketiga, saksi lain turut mengesahkan bahawa rakaman tersebut dibuat pada tarikh dan masa kejadian di lokasi yang sama. Seterusnya adalah peruntukan undang-undang dan pemakaian keterangan dokumen digital di Mahkamah Sivil yang termaktub di bawah Akta Keterangan 1950. Akta Keterangan 1950 ini adalah sumber utama peraturan pembuktian dalam sistem perundangan sivil. Dan lebih menarik lagi, senarai misalan yang diberikan di dalam Seksyen 3, Akta ini memperincikan pelbagai bentuk dokumen yang boleh diterima termasuk fotograf, rakaman telefon, rakaman video dan data komputer. Dan ini menggambarkan bahawa Undang-Undang Sivil Malaysia telah mengiktiraf bukti digital bukan sekadar sebagai bukti sokongan tetapi sebagai dokumen yang mempunyai status hukum yang setara dengan dokumen fizikal. Dan pengiktirafan ini memperkukuhkan lagi kedudukan keterangan digital sebagai elemen penting dalam proses kehakiman, khususnya dalam kes yang melibatkan transaksi elektronik, komunikasi digital dan rakaman visual. Selain daripada definisi yang luas, peruntukan khas di bawah Seksyen 90A, 90B dan 90C Akta Keterangan juga memperincikan mekanisme penerimaan dan penilaian dokumen digital di Mahkamah Sivil. Contohnya, di sini Seksyen 90A memperuntukkan bahawa mana-mana dokumen yang dikeluarkan oleh komputer atau pernyataan yang terkandung di dalamnya boleh diterima sebagai keterangan yang sah dengan syarat ia dihasilkan dalam perjalanan penggunaan biasa komputer tersebut. Dan peruntukan ini juga memperkenalkan konsep sijil komputer sebagai bukti prima facie yang mengesahkan bahawa sistem berfungsi dengan baik dan dokumen tersebut dihasilkan tanpa sebarang manipulasi. Ini merupakan satu bentuk technological safeguard yang memastikan integriti dan keaslian bahan bukti digital. Seterusnya adalah 90B di mana panduan kepada mahkamah dalam menentukan berat keterangan ataupun weight of evidence sesuatu bukti digital yang diterima di bawah Seksyen 90A dan 90C di mana memperkukuhkan kedua-dua peruntukan terdahulu dengan menegaskan bahawa isu kebolehterimaan dan penilaian bukti digital hendaklah hanya ditentukan berdasarkan Akta Keterangan 1950. Okey, dan juga Seksyen 136 yang memberikan kuasa budi bicara yang luas kepada mahkamah dalam menentukan kerelevanan dan kebolehterimaan sesuatu bahan bukti digital. Untuk kes-kes yang dilaporkan, contohnya di sini ialah Public Prosecutor lawan Lee Chor Hian, di mana mahkamah berpendapat bahawa kegagalan memanggil atau mengemukakan sijil individu yang bertanggungjawab terhadap operasi peranti tersebut menyebabkan rakaman CCTV tidak memenuhi standard keterangan yang dibenarkan oleh undang-undang. Kajian kami mencadangkan agar pengharmonian undang-undang ataupun legal harmonization antara Akta Keterangan 1950 dan enakmen keterangan Mahkamah Syariah Sabah diperkukuhkan lagi melalui penambahan peruntukan yang sama seperti Seksyen 90A, 90B dan 90C Akta Keterangan ke dalam enakmen keterangan Mahkamah Syariah Sabah. Dan ini juga boleh memperuntukkan keperluan sijil pengesahan digital yang disahkan oleh pakar forensik teknologi atau pegawai yang berautoriti di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah. Selain itu juga pewujudan garis panduan mengenai tata cara penerimaan dan penilaian bukti digital termasuk pengesahan metadata, integriti file dan proses chain of custody bagi memastikan keaslian data. Dan juga yang terakhir sekali adalah latihan teknikal kepada hakim-hakim syariah dan pegawai undang-undang syariah terhadap teknologi bukti digital termasuk
isu manipulasi digital seperti deepfake, AI-generated content and tampering evidence.